payahlah kunut-kunut nazilah, tak payah lagi dah. Saya rujuk kepada Quran. Kalau saya sesat, saya tak faham macam mana nak mengatasi masalah, saya cari dalam Quran dan saya dapat panduan. Jadi kalau kedudukan orang Islam bukan akhir zaman, kerana kita tak tahu bila akhir zaman. Yang kita tahu, kita ada di sini, kita buat persediaan waktu inilah. Jadi saya fikir kalau kita pegang kepada ajaran Quran dan tidak semata-mata mengutamakan hadis. Kalau hadis itu bertentangan dengan Quran, lebih baik lagi lah kita pegang kepada Quran daripada hadis. Jadi saya fikir pada masa itu akan terselamatlah agama Islam, akan terselamatlah orang Islam. Itu kepercayaan saya. Orang lain nak tolak yang itu hak mereka lah. Tapi saya pegang kepada itu dan alhamdulillah dapat jugalah mencapai sikit-sikit kejayaan.